Ush, tilan. Ni tilan. Tilan ni memang sedap buat kari sahabat. Tilan pengayuh. Okey, kita kikis buang sikit je. Macam tu ya sahabat. Okey sahabat, assalamualaikum. Selamat petang sahabat. Petang Jumaat. Petang ni nak pergi menengok jari ya. Jari, nak bela jari supaya hari esok pagi Sabtu boleh menengok jari. Kalau kita bela mungkinlah dia mudah sikit kena ikan. Air, keadaan air semakin surut. Saya punya bot lepas dah tebing. Dah sebaik lah, tak terlingkup . Lepas dah darat dah bot saya. Air baru ni paras besi ni. Tu ada tanda kat besi tu. Memang tinggi lah. Saya punya tajur pun tak dapat nak tengok lagi ni. Tengoklah sahabat. Kalau ada hasil untuk petang ni, ada video dia. Kalau tak ada, kita tengok pagi esok pula. Pagi esok boleh tengok pagi. Okey. Lepas tu saya balik Gelangi. Mungkin ada masuk-masuk dekat Gelangi. Tunggu je lah kesudahan konten kali ni. Okey sahabat, tanpa buang masa, jom kita pergi tengok jari tu. Lupa tersengit dah bot. Ni bahaya ni kalau tak turun ke sungai petang. Takut dia terlingkup. Ya. Okey. Penuh sampah jari. Tak ada gaya kena ikan. Ikan yang tak ada. Sampah ya sahabat.
Jari pertama kosong. Ini jaring kelima ke enam sahabat. Tak ada ikan. Ikan tak ada. Oh, ini dia. Baru ni nak ada bergumpal dengan bandaraya. Dah ada bandaraya sahabat. Bahaya ni, kena ambil. Ini ikan abang bado punya ni. Mana abang bado? Ikan dia boleh lepas ke sini ni. Kena panggil dia jala lepas ni. Tapi dekat Sungai Jelan ni dia kecil. Jenis ke? Sebab banyak ekor juga dapat ni. Tapi jenis kecil-kecil macam ni. Jangan dia membiak sudah. Puas esok angkat jari bandaraya je. Dia berkawan dengan bau. Mana abang bado punya ni. Macam ni bandaraya. Tengok kepala dia. Sama tak dengan yang Kuala Lumpur punya? Sama tak? Adakah dia lagi handsome? Putih bersih. Kepala yang berbadar punya kepala besar macam tu. Bandaraya berkawan dengan baung kuning. Ini tak boleh lepas ni. Berbahaya. Dia beranak pinak nanti. Kurang lagi ikan ni sahabat. 5-6 dah jari. Dah nak habis jari dah ni. Baru dapat seekor bandaraya dengan seekor baung. Kutik baru kurang kuning ni sedap juga. Sedap manis ni. Besar ni. Dekat pukul 7 dah. 6.55. Tengok satu jari lagi lah. Kalau tidak jumpa pagi esok sahabat. Kalau tak ada hasil jari lah tu, kita jumpa pagi. Hasil petang ni seekor bandaraya, seekor anak baung kuning. Okey.
Okey sahabat. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi Sabtu. Air naik semula. Tengah naik ni. Semalam dah surut. Pagi ni naik balik. Hujan lebat belah atas. Belah atas ada hujan sahabat. Okey, hari ni tengok jari lah. Jari tu tahan 567 jari. Okey. Jom, tanpa buang masa lagi, kita pergi tengok jari. Banyak? Tak ada? Ya. Nampak lah ni dah. Ada Pak Dik? Tak ada.
3 ekor hasil jari ni. Kempari depan dia tak dekat sahabat. Baik, ada kempari sahabat. Okey. Jari ni seekor ikan pari. Tak ada nampak? Baru nak 3-4 ekor. Habis dah. Tak ada nampak dah. Malah tak ada pagi. Malah pagi ni tak ada. Ekor tadi. Pagi ni jari. Tak lampau lau tak ada. Dah tahu lah. Jari orang gila berlapis-lapis. Kata Rezano sampai ke Kata tu. oh. Sampai ke Jamatan. Awal balik ke ni? Ha? Awal balik ke ni? Awal tak ada benda nak tengok sangat. Jari bergumpat, jari Sungai Jelas banyak bergumpat, tenggelam, sampah penuh. Mana ada tengok sangat jari Sungai Jelas. Kau nak pergi tengok jari. Ada 2-3 jari lagi tak tengok. Aku sakit dada. Kata jangan lambat ni. Sempuk. Nampak? Mainnya sempuk-sempuk. Kolesterol tinggi. Sakit dada. Ada bentuk. Ngangkat jari. Ngangkat jari. Sakit pinggang. Pengayuh hanyut pula. Tahu sangkut tu benda. Alat baru. Sangkut tu benda pengayuh. Oh. Aduh. Tengok jari lain pula sahabat. Nambah-nambah lagi ikan tu ada. Nak balik ke Langi ni. Duduk borok dengan MZ lama tadi. Panas dari. Cari pucuk paku sahabat. Nak balik ke Langi ni. Macam biasalah. Mak mentua suka pucuk paku. Tapi musim ni pucuk paku dia kurang. Dia dah tua. Walaupun hujan masih ada. Tapi pucuk paku dia tua. Kalau mak mentua dia suka yang macam ni. Dah kembang. Kembang.
Okey. Untuk juadah berbuka puasa nanti. Cukup dah ni. Lepas duduk sekali goreng, kita jumpa dekat Jerantuk sahabat, Kota Gelangi. Mungkin ada berbuka puasa kat sana. Nanti saya buat video lah kat sana. Menu apa, tunggu sahabat. Tunggu berbuka nanti. Okey. Sahabat, saya dah sampai ke rumah mak mentua dekat Kota Gelangi 1. Saya ada bawa balik banyak ikan sungai. Ni. Ni antara ikan sungai yang saya bawa ni. Dan ni kita tak masak lah, kita simpan ke mak mentua. Dia nak masak lain kali. Saya nak masak ni. Ini yang saya nak masak, ikan pating. Yang saya mancing baru ni ada 3 ekor 3 ekor ni. Besar juga ni, 1 kilo seekor. Ni. Ni 1 kilo. Itu ada ikan bau. Ini dalam peti, jadi saya nyah beku dia. Ini bau ikan merah. Kepala bau ikan merah. Ni ikan pating yang kena jaring. Pating ada 4 ekor. Mak mentua kata banyak sangat. Jadi nak kena simpan dah sikit sahabat. Ni bau ikan merah lagi. Bau ikan merah ni nak buat dengan ikan tilan yang ni. Yang ni pating ni gula masam tempoyak. Yang ni gula asam je. Gula masam kita letak asam keping je. Kalau ada asam dimbil je. Sebab mak mentua dia dah kurang makan tempoyak. Yang ni makan gula masam. Ini buat gula masam tempoyak. Pating ni. Ini nak buat masak lemak cili api. Ikan tilan baru ni. Bau ni nak simpan je lah. Terlalu banyak lah. Takut tak habis membazir. Simpan je lah. Yang ni kita letak asam keping lah. Asam keping, daun kesur, kunyit, lada. Yang ni. Bahan dia mudah je. Okey. Ini asam keping kena banyak lah sebab kita gulai asam je. Gulai asam. Yang ni gulai masam tempoyak. Okey. Saya tak tunjuk betul-betul lah cara dia sebab ni kurang terlewat dekat pukul 6. Kalau saya tunjuk satu-satu memang tak sempat Jadi kita tengoklah hasil dia ni kan. Saya tunjuk cara siang ikan tilan aja. Ikan tilan ni. Macam mana cara siang ikan tilan? Gula masam, tempoyak apa semua dah biasa tengok kan. Yang ni kita tengok hasil dia aja kan. Okey. Yang ni kita tambah kesur, kunyit, lada. Beres tu. Yang ni nak potong. Yang tilan ni saya nak buat video siang dia. Okey. Dia anak ni. Gelap sikit sahabat sini. Gelap. Mana? Tengok mana? Gula masam tempoyak ni. Tak tu. Putih. Putih nak buat ikan tilan lah. Buah duri ni. Lawan. Oh, lalu ni bila aku dia tu bilang dia tunjuk aku kerja lalu. Ambil duit. Ya, ambil duit. Ayo, dah pakai kerja tu. Nampak lagi.
Mana? Ah, betul. Sampai dulu. Sampai tu. Tuang gunting tu. Oh. Gunting. Oh, kalau dia jalan ni kan. Ah ni, sangkar terlepas daripada sangkar sebab ekor dia pendek. Ah ni. Ada sangkar orang terlepas ni. Apa? Terbocor. Ni. Dia rasa ekor macam ni. Walaupun dapat mancing dekat sungai, dia terlepas daripada sangkar. Dia tadi saya dah terpotong ekor wi. Yang warna kuning tadi ekor tajam. Lupa nak tunjuk. 4 ekor pating untuk gula masa tempoyak. Ikan ni dah siap basuh sebab tapi kena basuh sekali lagi. Beza isi dia ha. Ini isi lain. Ini warna lain. Walaupun pating sangkar tapi semua kita panggil pating sangkar. Isi lain-lain. Okey, ikan tadi dah siap potong. Sekarang ni kita ambil daun kesum. Daun kesum ni untuk gula masak tempoyak dengan gula masak asam. Apa? Sebab malah nak panggil gula masak bodoh dah. Kalau montu ke apa gula masak bodoh dia campur-campur je. Dia tak ada tempoyak. Asal keping. Ni je bahan dia, mudah. Kalau cakap gula masak bodoh orang marah pula. Ni daun kesum. Habis kita kutik daun kesum. Lepas tu kita cari belimbing. Gula masam tu kena ada belimbing sebab belimbing kena ada. Cari yang besar-besar. Ini dia. Belimbing. Kita tak letak tempoyak yang tu. Yang gula masak patin tu baru tak tempoyak. Ni dia belimbing. Memang sedap. Dia rasa asal keping dengan asal belimbing. Mana yang besar-besar lagi ni. Dia biar banyak tak apa. Lebih dia punya masam dia. Okey. Bahan dah ada. Kita sambung siap ikan tilan pula sahabat. Ikan tilan tak bersiang lagi. Saya tengah masuk air panas. Kita celur dulu tu kita kikis. Okey. Nanti saya tunjuk cara siap ikan tilan. Okey sahabat. Sekarang ni saya nak siap ikan tilan ni. Ikan tilan ni dia dah air batu dia dah cair dah. Cara dia macam ni. Sebelum kita celur dengan air panas, kita kena buang dia punya perut. Hari nak hujan sahabat. Angin kuat. Yang pertama buang dia punya duri ya. Dia punya duri dia ni tajam. Dekat bawah ni senjata dia. Ada satu. Lepas tu kita buang kat atas belakang dia. Duri ni. Kena pakai gunting. Rasa dah tak ada berduri, baru kita potong. Dia tak tajam-tajam dah. Ini salah satu cara nak siap ikan tilan. Betul kita buang dia punya kepala. Sebab ikan tilan pun kita tak makan kepala dia. Kita buang dia punya kepala dan perut. Ikan tilan ni dia rasa ayam sebab.
babi tu. Oh, pisau dia tumpah. Dia ambil pisau tadi. Mana pisau tajam? Kecil ni ke besar? Yang kecil. Ni tumpah je. Kuning ke? Ha? Kau mana kuning kau hitam? Kau mana tajam? Ha tu. Tadi mengatur daripada motor tajam. Oh, tajam. Tumpah pisau ni. Dia kena pisau tajam. Ha, ni perut dia kecil je silam. Okey. Kita buang barang dalam perut dia, cuci bersih-bersih. Baru kita celor. Tapi minta maaf lah, ni gelak sikit hari hujan sebab petang ni. Dekat Kota Gerangi, Cerantuk ni hujan. Ada tempat yang hujan. Betul ya, gelap sikit. Okey, dah jadi macam ni. Ha? Kita celor dia dengan air panas. Ini dia air yang saya masak tadi. Ambil dia, ditutup tu. Ada kain? Kain. Tu bawa kat akak beli. Okey, air panas lagi. Kita letak je ikan tilan ni. Ikan tilan ni dia ada sisik tak? Ha, dia ada sisik kalau nampak ni. Ha, dia bersisik ni. Ha tu. Kita siram air panas ni. Dia nampak macam licin tapi dia ada sisik. Ha. Dia sebenarnya jangan buang dia punya kulit ni. Kulit ni yang sedapnya berlemak. Tapi kita buang sisik. Orang yang tak nak makan ikan tilan ni dia nampak kulit dia tu. Kulit dia macam tu sikit. Ha, mengerikan. Ha, tak lawa sisik dia. Kulit dia ni. Jadi kita buang sisik dia nanti. Oh, ini memang sedap sahabat. Memang sedap. Okey. Dah boleh kikis. Kita buang je air. Apa dia? Gula lemak. Sedang-sedang. Okey, kita kikis buang sisik dia. Macam tu ya sahabat. Ha. Kita celur dengan air. Kikis. Ha, ni dia nampak sisik dia dah timbul. Dia ada sisik juga ni. Ha. Buat macam ni ya sahabat. Dia punya kulit sedap. Kulit dia berlemak. Dia ada dua cara. Kalau orang lain tu dia bakar, dia cabut habis kulit, tinggal isi je. Yang tu rugi sikit. Rugi kulit dia. Tak dapat merasa kelemakan kulit ikan tilan ni. Mudah je sahabat. Dia dah kena celur ni tak boleh kuat-kuat. Nanti dia terbuka kulit dia. Kita cuma buang sisik, lepas tu tak nampak lah dia punya warna kok mengerikan tu. Ha. Ha, dia jadi macam ni. Orang tak nak makan ikan tilan ni sebab warna dia lah. Berbatik-batik je. Ha. Macam tu je sahabat. Mudah. Lepas tu kita potong. Isi dia rasa ayam. Ikan yang isi rasa ayam ni. Ha, dia isi dia. Wah, goyang. Bergegar. Hari ni juru kamera sibuk juga masak. Banyak bahan nak masak ni. Jadi tak ambil video lah.
lemuk kulit dia ni. Ketilan ni besar ni, dekat kilo kan. Ni kau dia buang. Kau bukan menatu aku. Jangan nampak ekspresi bulat yang pakai bulat ni. Mana lo dak sangat. Dapat berapa ketul seekor ikan tilan? 2, 4, 6, 7 ketul. Sebab ikan tilan ni dia besar. Ikan tilan ni akan buat masak lemak cili api. Okey. Itu cara mudah ya. Masak ikan tilan. Potong, buang isi perut. Celur dengan air panas. Lepas tu dah boleh masak. Okey. Okey sahabat, ini gulai asam keping yang sebembe ni. Gulai asam kesetan gula asam. Dah pasang api dah. Lepas tu saya nak buat masak lemak. Masak lemak cili api ikan tilan tadi. Saya campur dengan ada sikit bawang ikan merah. 3 ketul. Ni kepala bawang ikan merah ada 3 ketul. Ni ikan tilan tadi. Okey. Okey, sahabat. Kita dah letak santai. Oh tu, ini bahan dia. Bahan dia ni macam biasalah, serai, bawang, lada, halia, kunyit. Ni bahan dia. Bawang putih, bawang merah ya, jangan bawang. Bawang putih, bawang merah. Untuk masak lemak cili api. Kalau ada botol dah ada tak apa. Oh, tu lah botol dah tak ada. Okey. Ni dah 2 bahan, 2 masakan. Tinggal satu lagi, gula masam tempoyak. Gula masam tempoyak dengan goreng pucuk paku. Oh, goreng pucuk paku. Yang ni ada ampai dia sahabat. Pucuk paku dengan pucuk Ajinomoto. Masak lemak cili api ni. Okey, yang ni memang kena timbuk orang apa? Orang faham ke apa timbuk. Kalau tidak dia pecah minyak. Lepas letak kelapa pasal api memang kena timbuk. Kalau ni tak apa, kita tunggu dia mendidih je. Kalau tak apa nampak tu minta maaf sahabat. Lampu mamak mentua saya ni dia gelap sikit. Dia tak tahu sama ya dengan rumah saya tu. Ni ikan lampang lampang sado. Memang buat seko-seko tu senang nak makan. Yang ni lampang dengan kemperas Lampang seekor, kemperas 3 ekor. Yang ni kemperas. Gula masak benda nak sebut gula masam dia. Gula masam blimbing buluh. Gula masam blimbing buluh. Bukan gula masam tempoyak. Gula masam tempoyak. Lepas ni pating. Ni kira gula masam blimbing buluh ataupun gula masam asam. Gula masam asam. Sebab gula masam bodoh orang malu. Kita letaklah gula masam asam. Masak kampung dah. Baru dulu start dia. Masak lemak cili api kita belum letak apa? Masang keping lagi. Masang keping ni masang ke tidak? Ni masang keping. 2 keping. Berapa keping? Letak 3 dah nombor ganjil. 3 keping. Dia bagi ganjil sikit. Lepas tu kita timbuk supaya dia tak pecah minyak sampai dia masak. Saya buat 2 menu, 3 menu hari ni. Masak lemak cili api, gulai asam blimbing buluh dengan gulai masam tempoyak patin sangkalia. 3 menu pemecah selera Ramadan. Ini ikan tilan ni. Tengok dah cara saya siang tadi kan. Senang je. Ramai orang tak suka ikan tilan ni, payah nak menyiang di kapur. Padahal mudah saja. Potong, buang perut, jiran air panas. Lepas tu kita kikis.
Jangan buang kulit. Buang kulit rugi. Sisik dia je. Dia ada sisik sebenarnya. Okey, kita tunggu dia masak. Ke mana hilangnya ikan sungai yang saya dapat tiap-tiap hari tu, tiap-tiap petang. Mana menghilang, tak ada berjual. Inilah tempatnya sahabat. Saya bawa ke rumah mak mentua, saya masak makan ramai-ramai. Dengan ipo dua, adik-beradik, isteri, birah. Sinilah tempatnya. Mana yang tu saya simpan dalam peti untuk mak mentua nak masak. Hari-hari lain pula. Itulah ramai yang tanya. Dapat ikan tapi tak berjual. Tu lah. Pucuk paku. Pucuk paku ni saya cari pagi tadi. Dah layu dah. Campur je banyak-banyak macam ni. Pucuk paku dengan pucuk Ajinomoto. Menambah selera. Nampak je banyak macam ni sahabat. Tengok ni Kang. Tinggal sikit je. Bila dia dah lembut. Ini ikan kita tadi. Rasa masaklah tutup api. Dia tak boleh lama sangat ikan sungai ni. Hancur. Okey, kita tunggu sayur lembik. Kita boleh angkat dah. Pucuk paku dengan pucuk Ajinomoto. Memang penambah selera. Tengok daging ikan tilai. Padu sahabat, dia punya rasa. Mana yang nak tahu rasa macam mana, dia rasa ayam sikit. Dia agak liat tapi bukan keras. Dia tak lembut macam ikan bau. Dia pejal. Tengok sayur tadi sahabat. Tadi penuh. Sekarang ni bila dia dah lembut, dia jadi sikit. Biasa tak cukup sayur ni. Kita tangan bagi dia lama. Pucuk paku ni kita ada rasa keruk-keruk lagi. Baru sedap. Masak lomak cili api. Ikan tilai. Tilan, bukan tilai, tilan. Dah hampir masak. Lepas ni kita buat menu yang ketiga. Saya buat 3 menu untuk berbuka puasa kali ni. Video makan-makan saya tak tunjuk sangat sebab kita kena hormati waktu berbuka puasa. Kita kena jaga juga sensitivity. Apa tu nak sebut? Sensitivity. Betul? Betul. Alright. Okey. Kita dah boleh tutup api. Sekarang tunggu waktu berbuka ya nanti. Ini pun dah siap. Ikan lampang sado. Kita buat gula masa tempoyak kating. Okey sahabat. Ini lada tadi ya. Lada, kunyit hidup. Bahan utama kalau nak masak tempoyak, mestilah tempoyak. Sebelum kita pasang api, kita kena gaul dulu bahan-bahan utama dia ni, supaya bila kita pasang api, daging dia tak hancur. Ni saya tak pasang api lagi ni. Kita sebatikan dulu. Lepas tu daun serai, asam keping. Walaupun ada tempoyak, kita kena ada juga asam keping. Letak dalam 2 ke 3 keping. Okey, kita gaul dulu. Lepas tu kita pasang api, bagi dia sebati dulu. Kalau kita gaul dah pasang api, daging ikan kita hancur. Ada setengah orang dia masak kuah dulu, lepas tu baru dia letak ikan. Tapi kalau cara saya macam ni lah. Saya lebih suka macam ni. Ada orang suka blender tempoyak. Tapi saya memang tak blender. Dia rasa lain sebenarnya. Yang blender, lada blender dengan lada kita tumbuk pun lain rasa. Setiap perbuatan dia lain rasa. Saya dah biasa macam ni lah cara dia. Kunyit hidup. Lepas tu kita nak tambah seri dia, kita kena tambah juga dengan kunyit serbuk. Kalau kunyit hidup ni dia tak kuning sangat cuma bau dia je. Kita tambah kunyit hidup.
supaya seri dia tu. Dia lebih berseri. Kita kacau je dulu sebelum kita pasang api. Ini bahan dia dah lengkap dah ni. Kalau masak lemak, kalau gula masak tempoyak, lada, kunyit hidup, daun kesur, garam, serbuk perasa. Itu je bahan dia. Kalau kita ada asam keping, kita letaklah 2-3 keping. Okey sahabat, ia dah sebati. Baru kita pasang api. Okey, kita tunggu je. Okey sahabat, patin tempoyak ni dah masak. Kita tunggu waktu nak berbuka je lah untuk dihidangkan. Okey. Lemak ya. Ni. Lemak. Daging lemak. Ini gula lemak. Ikan tilas tadi. Hamis ni apa? Hamis ni bau. Bang. Hamis. Bang. Pucuk paku. Ais kena buat baisai. Gula masak tempoyak. Patin. Daging. Oh, mana tak ada baisai. Mak. Lemak. Adik ais tak boleh baisai. Mangga. Ni patin. Okey sahabat. Kalau Linda kalau tak ada baisai, Sekejap lagi nak berbuka puasa dah. di mana buku teksnya? Makan-makannya saya tak tunjuk lah ya. Okey. Ada tadi bagi tuju tadi. Nasi right kami. Ada bagi tuju tadi. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Pak Teh dan Wais. Allah selamatkan kamu. Ketor potong kek. Belum potong kek kau ni. Buat ini. Kena mati semua adik. Adik, nak. Ini je dapat belinya. Bah. Ini yang dapat belinya. Harap kenal lah. Topi baru tak? Mesti panas lagi mancing. Jealous pasti dapat hadiah. Dapat Wai minta apa dengan mama? Basikal. Basikal. Lama bukan agak. Tapi kan nak yang skuter. Semoga sihat selalu Putina. Birthday bulan puasa ni sihat selalu ya. Amin.